Saya Syam merupakan admin Rakyat Bijak. Hari ni kita bersama dengan YB Roziah, Ahli Parlimen Ampang. Apa khabar YB? Baik, Alhamdulillah. Syam, apa khabar? Sihat. Rakyat bijak ya? So tujuan kita nak membijakkan rakyat lah, supaya kita nak bagi informasi-informasi yang terbaik untuk anda semua. So sila tonton sehingga habis rancangan. Okey YB, hari ni digemparkan satu kenyataan media daripada YB, yang mana kenyataan media ni berkaitan dengan peruntukan disekat. So apa cerita sebenarnya? Okey, peruntukan disekat. Okey, sebenarnya setiap ahli parlimen memang diberikan peruntukan lah. Okey. Itu kalau ikutkan perjuangan Pakatan Harapan, kita nak memperuntukkan semua peruntukan ni kepada semua ahli parlimen. Tak kira kerajaan ataupun pembangkang. Sebagaimana yang pernah dibuat pada penggal lepas, ataupun di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang sebelum inilah. Jadi pembangkang ke kerajaan ke, kedua-duanya akan mendapat peruntukan. Peruntukan ni apa? Gaji lain. Ahli parlimen dia dapat gaji ataupun allowance. Lepas tu dia ada peruntukan untuk kawasan. Okey, untuk kawasan. Peruntukan kawasan ni dia bagi pada dua. Satu peruntukan untuk dia panggil PMR. PMR adalah orang kata apa ni? Mesti Rakyat, projek Mesti Rakyat. Semua projek-projek lah. Bukan PMR untuk peperiksaan kan? Itu peperiksaan tu dah tak ada dah pun kan. Jadi PMR. Jadi PMR tu sebenarnya adalah projek Mesti Rakyat. Sumbangan tu ataupun peruntukan tu 2 juta. 2 juta. 2 juta. Dan kalau ikutkan dan satu lagi ada peruntukan sumbangan biasa kan. Yang itu juga diperuntukkan lebih kurang 1.6 juta. Di samping tu 3 lah sebenarnya. Satu lagi adalah pengurusan pejabat. Kita nak bayar gaji pekerja ke, office ke, bil elektrik dan sebagainya, tu ada satu peruntukan. So 3 lah ya. Saya 3, satu PMR, satu program ataupun sumbangan-sumbangan khas, dan yang ketiganya adalah pengurusan pejabat. So semuanya dalam 3.7 juta macam tu kan. 3.7, 3.8 lah ya. Perkara macam tu. Dan peruntukan ni dia tak masuk semua dalam peruntukan kita. Dia tak masukkan keseluruhan tu di dalam kita punya akaun pusat khidmat. Yang dimasukkan akaun pusat khidmat one off adalah yang saya kata pengurusan pejabat tu. Yang itu dari sudut pentadbirannya dia dah masukkan awal-awal. Jadi kita kena pandailah jaga keuangan tu daripada Januari sampai Disember. Tetapi peruntukan sumbangan khas tu dibuat, ataupun sumbangan-sumbangan daripada pejabat parlimen ni dia bagi 4 kali. 4 kali setahun. 1.6 juta tu dia bagi 4 kali. So dia bagi suku tahun 4 kali. Jadi tahun ni untuk Ampang kita dah dapat yang Januari sampai Mac. Kita dah dapat April sampai Jun. Jadi kebiasaannya bulan Julai dah masuk lah. Kan dari Julai sampai September untuk kali ketiga tahun ni, dan kalau keempatnya adalah Oktober sampai November. Saya tak pasti ahli parlimen pernah tak bagi tahu perkara ni, tapi biar saya cerita supaya telus. Dan peruntukan yang ini pula nak dapat bukan senang. Kita kena buat angkat sumpah semua. Lepas tu baru dimasukkan peruntukan pertama. Lepas tu dah habis 400,000 tu, kita kena hantar semua yang permohonan yang pernah kita luluskan tu di peringkat parlimen, kita hantar ke pejabat ICU. Kalau saya sebab Ampang bawah Selangor, dia ICU Selangor lah. Hantar ke ICU Selangor tu bukan hantar fizikal. Itu nama sistem MyCast tu. Yang sistem tu. Jadi kita kena scan lah, kita kena masukkan lah semua detailnya, resipnya dan sebagainya. Dan kita hantar melalui MyCast. Jadi kat MyCast tu pun juga ada satu sistem yang bagus lah sebenarnya, agak transparent. Kita boleh tahu berapa baki duit kita, berapa yang dah dihantar dan sebagainya. Jadi untuk suku pertama dah selesai. Suku kedua pun dah selesai. Tapi kadang-kadang Syam, rakyat kita ni
dia tak bukan tu kalau dia bulan Julai masuk duit dia baru bulan Julai dia datang. Kadang-kadang ada bulan yang sebenarnya banyak nak pakai duit. Jadi walaupun peruntukan 400,000 tapi kerajaan bagi 400,000 tu tetapi sebenarnya demand ataupun permohonan yang masuk ke pusat khidmat kita tu banyak. Siapa yang minta? Ada orang persendirian sebabnya dia sakit, kadang-kadang dia nak masuk sekolah, kadang-kadang dia putus makanan. Kadang-kadang orang tak ada orang kata B40 ni kadang-kadang mereka tak ada tabungan kan. Kadang-kadang dah 3 bulan road tax tak dapat diperbaharui, sedangkan dia ni kadang-kadang bawa Grab dan sebagainya lah. Banyaklah. Macam-macam. Lepas tu kita ada NGO pun ada mohon juga dia nak buat program. YB nak minta program ni, nak buat macam mana. So kita bagi juga kan. Lepas tu ataupun kita ada kerajaan. Kalau macam bulan awal tahun first quarter tu kita banyak bagi. Kita kan jamuan hari raya. Ada cawan Cina. Lepas tu kita ada puasa. Lepas tu kita ada korban. Jadi peruntukan tu memang lajulah kita kata habisnya kan. Nanti kalau hujung tahun lagilah laju kan orang masuk sekolah. Itu baru yang saya kata yang 1.6 juta tu. Tapi dalam sesama kita ada projek Mesra Rakyat 2 juta. Yang PMR tadi tu. Kalau ikutkan di Ampang, projek Mesra Rakyat tahun ini saya buat sebenarnya sebab tahun ini memang saya lihat tahun lepas di Pusat Khidmat Ampang ni dia ada banyak tak kemas sikit lagi lah. Jadi saya kata tahun ni biar saya tengok, kita buat mesyuarat tiap-tiap minggu. Jadi kita cuba tengok permohonan yang tertangguh dan sebagainya. 2 juta tu semua kita dah listkan. Dah habis lah, ada 46 projek. Nantilah satu hari kalau ada saya akan kemukakan 46 projek tu. Berapa dia? Tak silap saya yang baru diluluskan. Maknanya proses dia, saya cerita dulu. Proses dia kalau di pusat khidmat saya lah, saya tak pasti tempat lain ya. Dia tak sama lah maknanya kan. Katalah sekolah mohon, surau mohon, JMB ataupun kawasan serata Pansapuri yang kos rendah mohon. Ramailah pihak yang mohon. Kadang-kadang majlis pun mohon. MPAJ, agensi kerajaan pun ada mohon juga ya. Dia kata YB nak bantu buat baik pulih taman. Contoh, saya ingat tahun lepas dan 2 tahun ini saya dah sumbangkan hampir 1.7 million ya untuk padang-padang dan sebagainya. Bila dia mohon, saya akan kata tengoklah kita ni wajar tolong atau tidak kan. Katalah kita kata tolong lah kan, tolong. Dia ada 2 jenis ya. Satu buat projek, maknanya kita buat pembinaan pembaik pulih ke. Satu lagi memang kita buat macam pembekalan. YB aircon dah rosak kan contohnya, ataupun kawasan kami tak ada tong sampah. Kalau itu sampah Sapuri lah kalau macam tu kan. So benda-benda macam tu. Lepas tu prosesnya saya kalau kadang-kadang kalau tong sampah ke semua tu saya bagi pembekalan aja. Bagi outright grant kita kata. Kadang ada 10,000, ada 20,000, maksimum saya boleh bagi 50,000 kan. Ada pula sekolah contohnya nak taraf kelas. Kalau yang projek itu saya akan luluskan. Lepas tu hantarlah ke pejabat daerah kalau sekolah. Kalau berkaitan dengan kawasan majlis pembandaran, hantar ke MPAJ. Jadi mereka akan hantar engineer dia, bahagian teknikal dia turun untuk buat BQ. Kan? Dipanggil apa? Bill of quantity, nak tengok semua berapa kos dia sebenarnya. Orang yang minta tu Syam dia main tu kadang-kadang main letak aje kan. Jadi saya tak galakkan mereka datang dengan kontraktor lah. Jadi saya kata biar kerajaan atau pihak teknikal datang tunjukkan berapa kos. Lepas tu saya luluskan ya. Bila dah lulus tu lepas tu kata kadang-kadang engineer kadang technician turun, dia dah buat BQ, dia hantar balik ke office saya. YB yang ini yang saya dah detailkan, YB nak luluskan tidak kan. Ini maknanya ada 2 peringkat lah. Tiba-tiba saya terfikir tak payahlah kan. Ataupun bila saya dengar kadang Adun pun bagi, ataupun kerajaan pusat ada bagi. Jadi saya pun batalkan. Saya tulis itu dibatalkan sebab dah ada peruntukan lain. Jadi begitulah kaedahnya. Berkaedah. Tapi tahun ini juga saya dah terasa sebenarnya bila Yang Berhormat Wong Chen, saya tak silap saya hujung bulan 5 ke awal bulan 6 dia dah kena. Lepas tu saya kata saya pula buat kerja tahun ni laju kan. Jadi saya dah hantar awal dah semua permohonan tu, kecuali yang saya kata yang penggal kedua tahun kedua punya tu.
yang suku tahun tu, saya terpaksa ikut peraturan lah. Saya dah submit semua. Lepas tu kan, bila tiap-tiap minggu mesyuarat, saya kata berapa yang telah di tenderkan ataupun dipanggilkan tender, awardkan kepada syarikat, ataupun berapa cek dah kita keluar untuk orang grant. Masa tu slow sangat. Ada yang kata, pegawai kata YB sebab bulan puasa, lepas tu raya kan. Okeylah, saya sabarlah. Sebab saya punya plan, kalau 46 projek, sebenarnya memang kita nak kemukakan kepada pihak atas awal supaya mereka boleh tahulah kerajaan kan kadang dia pegawai dia itu je, jadi tak sempat nak selesaikan. Jadi bila dia dah kita bagi macam tu, kita harap bulan 6, bulan 7 dah boleh award. Siaplah nanti dalam tahun tu, tak adalah tertunggak macam yang lepas-lepas. Jadi itu bila Syam tanya tadi soalan, itulah sebenarnya peruntukan yang disebut-sebut ni, dan itulah sistem yang kita kata MyKAS tu. Jadi sampailah dah masuk bulan Julai, dah masuk bulan Ogos. Masa bulan Julai tu, ujung-ujung tu saya dah cakap macam ni lah. Tak adil juga kita main teka-teki je. Saya cakap, apa kata kita buat surat kepada Perdana Menteri lah, pada PMX, sebab duit ni adalah daripada tabung bawah Jabatan Perdana Menteri. Dia tak macam negara lain, mungkin dia letak bawah Parlimen kan, tapi ni bawah PMX. So ikut PMX lah, dia nak keluarkan bila ke, itu saya tak tahulah, itu dekat pejabat mereka punya urusan. Jadi bila dah terasa tu, saya kata untuk kita lebih jelas, apa kata kita hantar surat. Sebab saya dah berhubung dengan Dato' SUK, ICU dan sebagainya, saya tak ada definite answer. Jadi YB memang tak dapat jawapan. Jadi saya tulis surat kepada Perdana Menteri, pun tak dapat jawapan. Tak dapat jawapan juga. Saya ingat hari terakhir ke 2 hari terakhir sebelum sidang yang penggal yang lepas ni, baru mesyuarat kali ni, saya cakap dengan susu politik beliau. Saya dah hantar surat, saya kata, tapi saya dengar orang lain semua dah dapat peruntukan. Peruntukan Ampang belum lagi turun, saya kata kan. Nanti kalau nak perlu saya jumpa Perdana Menteri pun, susunlah nanti saya jumpa. Tuk pilihan raya kan, kita ada pilihan raya mungkin sibuk, pilihan raya Johor, lepas tu habis Johor dengarnya 9, sehinggalah 29 hari bulan. Sebagai mana biasa, pegawai saya akan buka sistem MyKAS, tulis situ. Dia adalah lot number kan. Saya pun boleh tengok benda tu. Sekali tulis situ, penutupan kan. Dah tutup. Dia tulis situ, tutup. Allah, dah tutup. Bila dah tutup, saya pun WhatsApp kepada Perdana Menteri lah. Saya faham kenapa benda ni saya cakap tentang, saya WhatsApp ke beliau. Saya jarang nak WhatsApp Perdana Menteri ni, tapi yang ni saya rasa macam kenapalah kan? Takut dia sibuk, dia tak dapat baca surat tu, saya pun WhatsApp. Tapi untuk berlaku adil, PM jawab. Bukan jawab apa, dia call saya balik. Tapi saya masa tu pula, saya tak ada telefon kat tangan saya. Lepas saya WhatsApp beliau, saya tinggalkan kat kereta. Lepas tu saya keluar, saya ada program. Jadi saya tak perasan PM call. Lepas tu hari Jumaat, saya tengok, ingat lagi hari tu hari Jumaat. Hari Jumaat ke? Ya macam tu lah kan. 29 hari bulan, nanti kita tengok balik. Saya fikir, sibuk kan Datuk Seri ni, dia turun Padang kan. So saya pun tak apa. Yelah, saya rasa Jumaat. Sebab saya pun lepas sembahyang tu, saya call beliau saya call beliau, dia kata tak angkat lah pula kan, Datuk Seri tak angkat. Jadi saya pun tak apalah, tak angkat, mungkin sibuk lagi kan. Sampailah pagi, tengah hari ataupun petang semalam, saya tengok lagi WhatsApp, tak ada pun dia jawab kan. Jadi tak apalah, saya buat keputusan untuk saya terpaksa mewawarkan. Saya bukan nak kata main politik, sebab saya kesian tengok pegawai saya dekat di pejabat. Orang datang, YB mana, lepas tu peruntukan apa tak turun, program kami ada yang tertangguh, ada anak nak masuk universiti, ada yang minta laptop tak dapat. Dia semua tersangkut semua sangkut. Permohonan tu. Agak-agak tebal mana tu? Tebal dah. Tebal kan. Saya ada borang khas. Kalau nak buat ni, saya dengan borangnya, dengan kadang daripada NGO-nya kan. Memang tebal kan. Sebab apa Syam? Sebab Pusat Khidmat di Shah Alam ni, kami punya cara kerja 2 minggu sekali
dalam tempoh tu kalau ada permohonan mesti kita bagi. Okay. Saya rasa sebab tu orang Ampang macam apa jadi kan, sebab datang tanya tak sampai lagi. Sebab dia dah biasa, dah hampir 3 tahun ni, bila itulah, 2 minggu sekali, itulah dia punya prosedur. Saya akan hari Jumaat petang, saya kan hari jumpa pelanggan, hari jumpa pengundi hari Jumaat. Jadi saya petang tu saya akan buat semangat lah kalau ada permohonan. Jadi tak pernah ada backlog lah. Okey. Tak pernah ada backlog. Jadi saya pilih untuk buatkan statement sebab saya tengok WhatsApp tak jawab. Saya punya temu janji tak dapat kan. Jadi tunggu. Yalah, cuba bayang korang dah hujung bulan 6, 7, 8 dan akhirnya saya buat press release tu, kenyataan akhbar tu, supaya memahamkan kepada semua, khususnya pengundi ataupun rakyat di Ampang, dia fahamlah kenapa tak keluar. So memang duit tu dah tak ada di tangan saya. Kan, di tangan saya lah. Itu yang kadang-kadang saya ada baca jugalah kat komen kan. Dia cakap okey, ini peruntukan ahli parlimen. Tapi pada saya peruntukan tu sebenarnya bukanlah kepada ahli parlimen. Ya, betul. Tetapi peruntukan tu kepada rakyat. Kita hanya jadi caretaker je. Okey. Kita menjaga je. Menjaga kan. Saya rasa Syam, saya dah jadi wakil rakyat 4 penggal dah. 4 penggal. Boleh cek semua masa dulu saya di DUN kan, Dewan Negeri. Dewan Negeri kita dapat 800,000. Lepas tu saya pernah jadi Exco, dia tambah lagi 300,000, maknanya 1.2 juta peringkat negeri. Boleh cek semua dekat pejabat daerah. Apa kita guna untuk apa. Sebenarnya 5 sen pun saya tak ambil kan. Saya tak ambil. Memang duit tu apa yang kita dapat, itu yang kita keluarkan balik untuk rakyat kan. Kalau kita uruskan adalah urusan macam kita buat program-program, macam contohnya sambutan hari raya kan. Itu urusan tu kita lah, itu pun dengan resit semua Syam. Kan, tak adanya main kata atas angin ke, tak ada. Maknanya semua tu ada dokumen kan. Ada dokumen dia. Tak ada, saya tak claim. Kalau katalah orang kata kalau kenduri kahwin kan, claim ke tak, itu saya punya sumbangan lah peribadi. On top of that, kadang-kadang saya fikir kadang-kadang kita jumpa orang yang tak sengaja nak tunggu prosedur claim pun makan lagi masa. Saya keluar je lah duit saya. Itu saya tak kira lah. Saya rasa saya pun nak tumpang sedekah juga kan. Tapi kalau tak ada duit ni nak sedekah, saya cerita setiap hujung 2 minggu sekali tu, saya boleh anggarkan cash yang kita keluarkan untuk bagi sumbangan kepada, kalau katalah macam budak mereka nak masuk universiti, kadang-kadang saya bagi dekat 1,000, kadang ada 700, tengok pada keadaan mereka. Laptop kita nak beli semua tu kan, dia jangkaan kita cash saja dalam 10 ke 15,000. Okay? Setiap 2 minggu. 2 minggu tu. Itu kira kurang lah ya. Paling saya kira yang purata lah. Tetapi kalau itu tak campur NGO, tak campur benda-benda lain kan. Jadi kalau dalam 400,000 tu saya kena agihkan sehingga 3 bulan. Nak jaga 3 bulan kan. Jadi kita tengok 4 kali, maknanya ada kalau katalah 10,000, 15,000 tu kali dengan berapa? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Kan, maknanya 6 kali lah saya dapat 100,000 tu. Jadi kat situ congak-congak, begitulah duit yang kita kena sumbangkan kan. Jadi soalan tadi tu macam mana? Apa yang kita kenapa kita buat statement tu kan adalah untuk sebenarnya mewar-warkan kepada rakyat. Jangan dia terlalu marah. Lepas tu saya rasa komunikasi penting. Itu adalah cara saya berkomunikasi. Tetapi saya rasa Cik Syam pun baca, saya tak katalah yang sebenarnya statement saya tu supaya mereka mungkin bersabar. Saya cubalah cari jalan lain. Tapi macam tak adil kan. Saya ni ahli parlimen kerajaan sebenarnya. Kalau ikut saya punya attendance, saya ni 100% tau. Selalu balik lambat jaga parlimen kan. Itu yang kadang-kadang tu bila saya fikir-fikir balik lah kan. Saya tengok kadang-kadang ada orang cakap sepatutnya rakyat kalau dia nak dapatkan bantuan, dia boleh minta lah dekat agensi-agensi yang dah ada. Itu saya nak ulas sikit ya. Kalau tanya saya lah, mana yang lebih baik? Saya kalaulah kita bawa politik baru, saya suka sangat kalau jangan letak peruntukan tu di tangan kami.
Yelah, kalau tak macam ni lah. Jadi pembangkang dapat, kerajaan tak dapat, semua-semua kan. Apa yang mungkinlah duit untuk kita buat kerakyatan tu bagilah. Mana bagilah supaya Pusat Khidmat boleh buat kerakyatan. Kenapa saya cakap macam tu? Apa guna agensi kerajaan yang banyak-banyak tu? Kan? Sebenarnya kalau orang tu miskin ataupun perlukan duit segera dan sebagainya, pergilah agensi JKM ke, zakat ke. Maknanya terus pergi ke sana. Pergi ke sana. Mungkin apa yang perlu agensi tengok, bila dia tu datang ke Pusat Khidmat, kita sokong sebab kita kenal dia. Kan? Jadi saya sokong. Cik Syam ni perlu anak dia masuk universiti, dia tak ada kerja, contohlah kan. Ataupun pendapatan dia kurang, saya sokong, saya majukan kepada agensi. Kat agensi tu dapatkanlah bantuan tu. Tapi agensi kena cekap. Jadi kenalah cekap kan. Jadi macam ini kan pula nanti birokrasi lah, inilah itulah. Jadi peruntukan ni lah sebenarnya memudahkan. Tetapi apakah itu betul? Okey. Apakah itu betul? Apakah itu yang terbaik? Kalau luar negara tak ada duit-duit macam ni. Kan? Jadi saya rasa kalau saya lah diberi mandat akan datang sekali lagi, saya memang, ataupun kalau kerajaan nak dengar sekarang, bagus saja peruntukan buat itu. Buat macam tu kan? Peruntukan itu semua agensi yang ada, nak projek-projek ke apa ke, semua park dekat agensi. Tapi orang kata bodoh juga, tak ada political mileage. Kan? Nah, kalau macam tu nanti kita tak ada political mileage. InsyaAllah, saya rasa rakyat matang. Dia tahu kan, kita kan rakyat bijak katanya kan. Kita nak educate rakyat sebenarnya. Kerajaan dah keluarkan duit berapa banyak untuk gajikan pekerja, buat agensi tersebut. Kan? Kaki tangan kerajaan. Kan, punya ramai kat situ. Kenapa pula wakil rakyat nak buat kerja tu? Wakil rakyat buat dasar. Kan? Saya dekat office saya ada 4 orang. Itu pun kalau ada Pusat Khidmat dia letak 2 orang aja, 3 orang aja. Saya itulah 4 orang. Tapi tambah lagi seorang. Ada pegawai dasar saya yang saya rasa saya nakkan, sebab saya orang dasar. Orang dasar pula, buat dasar. Jadi saya nak bukan main fikir-fikir, tidur malam bangun terus fikir dasar tak. Kita kena buat kajian semua-semua kan. Kena turun padang, dapatkan feedback. Jadi itu penting. Maksudnya tugas wakil rakyat ada banyak masa untuk benda lain. Okey, katalah nak buat penyampaian, bila kita dah buat sokongan ni datang pada Ampang, YB Roziah yang bagi sokongan ni. Okey, kita kena buat majlis untuk YB Roziah ni sebulan sekali. Semua agensi datang. Kan senang macam tu kan. Tak payahlah buat hebat-hebat. Datang kat Pusat Khidmat saya pun tak apa. Okey, ni permohonan kebajikan kan cik. Hari tu cik dah mohon, ni pejabat kebajikan masyarakat akan sampaikan. Jadi orang nampak kerajaan efisien. Bukan orang nampak wakil rakyat yang efisien. Betul tak? Jadi saya pula, apa kerja saya? Saya akan tengok, peruntukan ni, apa jenis peruntukan yang banyak masuk. Jadi saya kaji. Kata kita dah cukup ada bantuan inilah, bantuan tu, kenapa rakyat datang lagi memohon? Apa masalah dia? Pendapatan tak cukup, kenapa tak cukup? Jadi kita buat fikir apa dasar baru yang kita perlu buat. Polisi apa kita nak tambah. Kenapa asyik contoh kalau rumah perumahan lah, isu perumahan contohnya. Kenapa kita nak bantu katalah rumah serata kos sederhana. Tak boleh. Siapa yang buat dasar tu? Kementerian. Kenapa tak boleh? Duit kerajaan adalah duit cukai pintu yang ataupun cukai rakyat yang diambil. Patut boleh. Kan? Jadi takkanlah orang yang kos rendah je kita tengok kita nak bantu. Yang kos sederhana ni. Sederhana pun bermasalah yang sama. Juga. Jadi apa polisi, apa dasar baru yang kita perlu buat. Jadi ada masalah kita duk fikir, ada masalah kami turun padang. Kan? Tengok benda ni semua kan. Sebab tu sekarang saya buat walkabout. Kan? Nanti kita cerita hari lain lah kenapa saya buat walkabout tu. Kan? Okey, satu lagi. Ada juga orang yang cakap, dia kata ahli parlimen pembangkang tak dapat peruntukan, relax je kan. Jadi kat situ tu saya nampak macam, yelah kalau kita tengok pembahagian peruntukan tu, ada yang daripada pembangkang pun tak silap saya ada yang dapat. Jadi macam mana Wabi nak komen benda tu? Itu saya kata ada beberapa standard lah. Double standard dalam, saya rasa dalam saya punya statement saya bagi tu, saya ada sebut kan. Kalau tanya saya, benda tu tak wajar orang kata apa, tak patut jadi soalan lah. Dia sebenarnya apa kelebihan ahli parlimen ataupun apakah perkara-perkara yang
datang bersekali dengan ahli parlimen. Contoh kalau dia mana dia dapat bandar rakyat. Bila dapat bandar rakyat, mungkinlah allowance yang telah ditentukan ataupun dia datang dengan peruntukan. Tak kiralah dia pembangkang ke kerajaan. Kan? Dapatlah. Kalau dapatlah. Dan itu janji Pakatan Harapan pada penggal ini. Kita nak bagi pada semua. Tapi tiba-tiba kita tengok, kita ada kerajaan, penyokong kerajaan, kita ada pembangkang. Ada pula pembangkang yang menyokong kerajaan, tak pening kepala ke? Yang itu dapat, yang kerajaan, yang betul-betul kerajaan kan? tak dapat. Jadi saya tak pastilah apa kayu ukur yang digunakan oleh pihak orang kata apa pihak Perdana Menteri lah, sebab duit tu di bawah bidang kuasa beliau kan. Dan yang paling pelik pun, kita tengok sekarang pilihan raya baru habis kan. Ada juga menteri-menteri yang belasah je kan, buat statement-statement yang tak berapa menyokong pada kerajaan. Saya rasa benda tu kalau nak buat, kena buat dengan betul. Kan, kalau tak nak buat, jangan buat. Jangan buat. Jadi orang akan confuse. Rakyat di bawah confuse. Saya rasa orang Ampang lagi confuse. Kenapa orang Ampang confuse? Masa dia mengundi tu, saya bawa keadilan dan saya adalah ahli parlimen kerajaan. Kan? Jadi saya tengok ada WhatsApp yang WhatsApp pula. Ada WhatsApp yang masuk, bukan komen ya, WhatsApp. Bila saya keluarkan statement tu, kemarahan agak orang kata membuak-buak lah, boleh saya boleh rasakan dia punya vibe macam tu kan. Ada yang cakap dengan saya, YB, kami rasa kami dizalimi. Kami tu hanya orang Ampang lah. Kami nak buat memorandum lah kan. Dan saya kata itu hak anda semualah. Tetapi saya punya concern adalah saya tak nak dipersalahkan benda yang saya bukan yang saya buat. Bukan orang kata luar bidang kuasa saya. Sebab itu saya boleh orang kata saya boleh rasalah tentang Allah, kalaulah rakyat itu betul-betul memerlukan katalah sumbangan segera dan sebagainya, saya rasa macam helpless, tak boleh bantu rakyat kan. Itu yang saya rasa mungkin kemarahan itu boleh timbul kan. Jadi terpulanglah kepada pihak PMX lah, terutamanya Perdana Menteri, dan saya minta maaf lah, saya tak setuju statement Perdana Menteri mengatakan bahawa duit ini bukan untuk kita ahli parlimen, duit ini adalah untuk rakyat. Jadi saya kata kami tak pernah pun tak kata macam tu kan. Saya sendiri faham tentang perkara itu, sebab tu kita tak guna duit tu sewenang-wenangnya. Tetapi kalau orang lain disampaikan melalui ahli parlimen, kenapa beberapa kami ni, beberapa orang kawan-kawan kami ni tidak disampaikan melalui ahli parlimen. Itu sajalah. Okey. Jadi bila tadi macam YB cakap kan, permohonan ni dah sampai dah ni. Sampai dah tebal ni dah. Okey. Sebab setahu saya lah, tebal ni bukan megal ni, dia tebal ni dah ni. Sebab YB memang minta detail lah semua dokumen apa semua, supaya saluran tu orang kata apa, peruntukan tu sampai pada orang yang memang betul-betul memerlukan. Jadi dengan rakyat tak dapat bantuan ni kan, ada juga yang cakap, alah YB gunalah duit gaji YB kan. Memang kita guna pun kan. Duit gaji saya, kalau kita tengok allowance yang saya dapat, dia panggil allowance lah, tak panggil gaji kan. Satu saya nak bagi tahu saya tak pernah claim allowance. Kalau persidangan tu lain lah, itu semua automatik dapat kan. Katalah lodging kan, saya pergi parlimen, saya balik parlimen, semua tu kan. Saya rasa saya di antara yang paling minimal, dan saya tak pernah duduk hotel masa parlimen bersidang. Sebab saya rasa macam buat apa lah saya nak duduk hotel. Saya punya kata, kalau walaupun saya layak, kadang-kadang bila saya balik rumah di Shah Alam, saya layak untuk ambil lah, boleh tinggal hotel, lodging semua. Tapi saya fikir tak apalah, saya pun balik rumah kan. Jadi itu sebab apa saya buat perkara macam tu. Kalau saya nak duit banyak, dengan allowance tambahan lagi kan, macam-macam lah boleh minta. Rasa lepas ni kena minta bagi balik pada rakyat kan? Bagi balik rakyat. Tapi selalunya kita claim hotel. Hotel kita boleh claim sampai 400 dan sebagainya. Nak buat apa? Ikat je parlimen dengan apa ni, tempat parlimen dengan Shah Alam ataupun Ampang kan. Saya kadang-kadang dua-dua saya pergi kan. Jadi apakah saya akan keluarkan duit saya? Yang itu memang banyak. Saya kan nak sebut allowance saya bagi, yang bagi pada saya 4,400 adalah untuk parti. 20% kita bagi tak kisah saya 4,400. Banyak YB
memang sumbang. daripada tu bagi kat parti. Potong. Ya, dah potong daripada situ. Lepas tu bukan itu saja, kadang-kadang yang minta bukan orang Ampang, satu Malaysia. Kan? Saya ni yalah, Allah izinkan saya lama dalam parti. Banyak sahabat-sahabat saya satu Malaysia. Jadi saya dah memang orang kata apa ya? Dah allocate. Saya dah niat. Saya nak allocate. Selain pada saya sumbangkan ni, saya akan potong zakat, saya akan sumbang kepada kawan-kawan sahabat-sahabat saya. Adalah kotanya. Takkanlah nak sampai kosong tak habis. adalah kan. Mana boleh Kadang-kadang saya kan? pun teringin juga nak makan sedap-sedap kan. Nak belanja kawan-kawan. Betul tak? Kadang-kadang kan anak-anak semua adalah peruntukan saya. Tetapi bila kita peruntukkan tu memang betul lah, saya fikir memang selalunya habis. Jadi tapi kalau kali ini tak ada peruntukan itu, mungkin agaknya saya kena ikat perut lah kan. Ikat perut langsung, tak boleh makan mewah sangat kan. Tapi saya memang tak makan mewah lah. Seminggu, kalau saya sebulan bukan seminggu, saya memang bawa family sekali je. Selain tu kadang-kadang apa yang saya makan, saya makan. Sebab saya pun jenis tak pergi sarapan. Saya IF. Okey. Jadi maknanya sekarang ni masalah dia adalah peruntukan tu disekat kan. Okey. So YB biasanya nak menyelesaikan masalah tu. So ada tak macam YB terfikir macam ada setengah-setengah tu dia nak dapatkan peruntukan macam YB Sadiq kan. Dia berlari. Ada juga saya tengok komen dia suruh YB berlari. Nak suruh saya lari? Ya Allah. Habislah, dah lah lutut pun dah. Saya ni dah umur 60 lebih dah kan. Itulah ceritanya kan. Jadi saya rasa pendekatan tu bagus. Maknanya saya tak tahulah, saya tak pasti pembangkang-pembangkang pun macam mana dia buat kan, sebab dia tak ada peruntukan, ataupun mungkin orang dah tahu dia tak ada, dia pembangkang, jadi dia tak ada isu kan. Macam saya rasa saya telah pun memikirkan satu projek amal yang saya nak buat. Projek itu sebenarnya projek yang boleh saya buat lah kan. Yang boleh buat lah. Boleh je kalau saya nak berlari. Wawar. Janganlah berlari. Kan kalau saya lari 5 km boleh lah. Saya bukan berlari, saya berjalan. Jalan tu saya biasa. 5 km tu saya biasa kan. Tapi setakat situlah, tak adalah macam saya Sadiq daripada Parlimen sampai ke Muar, memang kan tak rasa tanggal lutut saya kan. Tapi untuk ini saya rasa apa yang saya boleh buat. Jadi projek ini saya rasa saya malu nak minta rakyat kalau saya tidak ada sumbangan tenaga saya kepada apa yang nak saya buat. Jadi InsyaAllah saya akan buat satu projek khas. Tunggu, saya akan bagi detail projek itu, dan sebenarnya harapan saya lah bila saya dah umumkan tu, saya harap anda semua merasai bagaimana perasaan saya sekarang ni bila mana di Pusat Imat saya tak dapat membantu rakyat disebabkan peruntukan tak ada. Tapi mungkin dengan sumbangan-sumbangan daripada projek amal itu nanti ramai yang boleh menyumbang. Tak kiralah orang perseorangan ke orang apa ni GLCs ke syarikat-syarikat ke. Sumbangan itu mungkin tidak berbentuk keuangan semata-mata, tapi mungkin dalam bentuk barangan. Ataupun usaha projek itu yang kita nak buat, ataupun mungkin tenaga yang boleh datang bantu. Dan saya rasa nak kena umum ke? Nantilah kan. Nanti besok saya bagi detail lah kan. Saya yang penting saya harap projek ini menepati apa yang saya boleh buat. Saya tak nak janji bulan dan bintang sebab saya tahu sebenarnya saya ada beberapa kemahiran, tapi saya rasa saya nak menamakan projek itu sebab itulah saya rasa yang saya boleh buat. Satu lagi mudah. Saya juga tak nak sesuatu yang saya buat itu akan memberi kesan balik kepada saya lah. Contoh macam ambil masa banyak sangat, sibuk dengan projek tu sampai nanti parlimen tak masuk kan. Rakyat tak turun. Itu saya tak nak lah. Jadi saya fikir, saya bagi masa mungkin projek itu seminggu sekali. Seminggu sekali saja.
Tetapi nak menyumbang itu boleh setiap masa. Ya, boleh setiap masa. Saya rasa yang tu YB kena cerita dekat channel YouTube YB yang baru dilancarkan kan. Ya, saya akan cerita dengan detail. Bukan cerita je, nanti kita akan show off lah apa benda kita nak buat kan. Saya rasa kan anda semua kena subscribe tau YB punya YouTube tu, subscribe. Sebab apa, nanti projek tu sebenarnya ialah benda tu kan berkaitan dengan duit kan. Jadi saya rasa mungkin YB boleh ceritalah dekat channel tu semua benda transparent kan. Boleh. Saya memang itu juga hasrat saya. Sebab tu baru-baru ini saya cakap kalau boleh subscribe ramai-ramai kan. Jadi supaya boleh kongsikan, mungkin anda ingin mendengar dan ada mungkin orang nak tanya berapa sebenarnya peruntukan yang perlu kan. Jadi saya jangkakan projek ini kita buat bulan ke bulan, maknanya daripada minggu tu kita buat 4 minggu, lepas tu bulan lagi, sebab politik sekarang saya pun tak pasti kan. Jadi kalau saya minta banyak tiba-tiba bubar ke parlimen kan. Jadi kita buat bulan ke bulan, tetapi jangkaan saya lah. Kalau boleh saya buat masa ni, saya cuba untuk orang kata, sebab saya dah tengok pecahan daripada dokumen-dokumen yang sampai tu, insyaAllah 300 ke 400 ribu keperluan kan. Itu kalau boleh bertahan kan. Tapi projek saya tu kecil sangat, maknanya kalau suruh saya buat benda tu 3-4 hari pun saya tak akan dapat banyak tu. Sebab tu saya harap sumbangan-sumbangan yang masuk itu tidak hanya dengan menampak ataupun mendapatkan apa usaha yang saya buat itu, sebenarnya anda boleh menyumbang wang ringgit dalam apa jumlah yang anda boleh sumbangkan lah, insyaAllah kan. Jadi itu sajalah yang saya boleh cerita. Nanti tunggu YouTube saya. Okey, YB, yang ni kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah tentang peruntukan. Kita dah tahu dah apa yang YB nak buat kan, supaya ni rakyat ni tak orang kata apa, tak resah gelisah. Dan bila YB dah keluarkan kejahatan media tu, saya tengok dekat YB punya FB ni, ya Allah, macam-macam YB kan, yang ada orang komen macam-macam. So nak bagi orang kata apa, penjelasan dan nak bagi diorang ni puas hati dengan jawapan, kita boleh saya boleh bacakan lah antara yang orang banyak macam saya tak tengok dah, sebab memang lebih saya pun terkejut. Saya terkejut lebih sebenarnya. 1,000 yang ni. Ramai yang juga bagi komen kan. Yes. Okey. Ni saya nak baca satu ni lah saya nak baca. Dia kata apa? Dia kata kerusi yang YB menang tu bukan milik YB, tu milik parti. Dia kata macam tu. Lepas tu presiden parti yang bagi perkenan, watika, pencalonan. Lepas tu yang memenangkan YB di Ampang ni pula adalah rakyat Ampang. Lepas tu dia kata pendukung keadilan PH yang bagi undi pada YB. Lepas tu dia tulis tu, dia kata YB masih lagi bergelar ahli parti, tertakluk kepada peraturan parti ikut disiplin organisasi. Jadi kat sini ni dia kata macam mana tahu? Dia kata bila macam tu dia nampak bahawa bukan sebab calon semata-mata, dia cakap kan. Dia kena orang undi tu sebab parti. Dia kata macam tu lah. Jadi dia kata dia berhak kecewa bila YB selaku MP Ampang dilihat cenderung menyatakan sokongan kepada gerakan parti yang dipimpin bekas pimpinan keadilan. Ini merosakkan imej keadilan. Jadi yang ini ni boleh tak YB jelaskan? Sebab saya tengok, kalau sekali imbas saya baca lah kan, apa yang YB dah jelaskan tu pun sebenarnya bertentangan dengan apa yang dia komen kat sini kan. So boleh tak YB jelaskan tentang benda tu? Satu, memang saya rasa saya tak pernah mengatakan saya datang dari parti mana-mana kan. Saya memang parti keadilan. Saya ingat saya hari tu bertanding bawa Parti Keadilan Rakyat. Sebab tu saya confuse. Kan, kalau saya salah kan, bagi tahulah kan. Disiplin. Kena, saya surat, saya ingat saya pernah lah ditanya. Nanti saya tak ingat berapa hari bulannya. Saya rasa dalam statement saya ada bagi kan. Sekian-sekian program masa
mantan timbalan keadilan dulu. Beliau Rafizi Ramli, dia lancarkan. Saya di antara yang pergi. Okey. Saya rasa saya perlu mendengar hala tuju dia apa. Sebab dia jemput kita sebagai sahabat dia, jemput saya pergi. Sahabat sama parlimen, kita pergilah kan. Saya rasa ramai dapat jemputan tu, ramai datang. Saya pun pergi. Saya nak mendengar hala tuju dua orang ni kan. Yalah, kita sembang-sembang, gelak-gelak macam tu, tapi kita tak tahu actually what is the exact thing they want to say. Lepas tu saya pergi. Lepas tu saya ingat 17 Mei. 17 Mei. Lepas tu hampir sebulan lebih barulah parti bagi saya surat disiplin. Okey. Untuk bertanya tentang kenapa saya hadir ke program tu. Saya jawablah betul-betul. Dah jawab lah. Saya jawab. Okay. Tapi kemungkinan besar sebab tak silap saya masa yang sama mereka ada kongres. Kongres, bukan kongres lah, perjumpaan di Johor. Saya ingat saya dapat surat jemputan perubahan masa tu. Sepatutnya perjumpaan asalnya malam. Okey. Tiba-tiba dibuat ke pagi. Saya sebenarnya tak ada halangan nak pergi. Dua-dua saya tak ada halangan sebab besoknya saya patut pergi Johor bawah jawatankuasa pilihan saya. Saya kena melawat ke Johor kan. Jadi saya pun hadir dan saya pun pergi ke Johor. Tapi nak macam mana? Kongres tu dah habis. Kan, dia dah pagi tadi. Dia dah pagi, saya ada hal lain. Jadi saya ingat lagi, kalau tak silap saya, email saya dapat pada hari Khamis. Melalui MPP bagi saya kena hadir. So saya tak ada halangan. Saya pergi, saya jawab surat tersebut. Dan sampai sekarang saya tak tahu apa keputusannya. Kan? Saya tak tahu. Yalah, kan? Tapi kalau kata saya membelakangkan mana-mana parti ataupun menyokong mana-mana parti, saya masih ahli keadilan yang sah. Kan? Lepas tu kalau saya salah, kat mana yang saya salah? Bagi tahulah kan. Jelaskan lah kan. That's why saya minta maaf lah. Saya kalau pendengar dengar, saya bukan orang yang boleh bertindak atas cakap-cakap kosong. Saya selalunya perlu nakkan hitam putih. Saya usia wanita pertama sampai sekarang saya melaksanakan kerja-kerja yang saya tak boleh buat kerja atas cakap kosong, tak ada hitam putih. Ya, saya memang detail. Saya akan tengok, saya akan check kalau betul saya salah dan sebagainya. Bagilah satu surat mengatakan kenapa saya salah dan sebagainya kan. Jadi itu juga yang saya rasa pendengar kena dengar, kena faham lah benda dan tu. Sebab itu juga ada juga confuse kadang. Orang kata saya duduk dalam parti pun saya berkhianat, saya keluar parti nanti pun dia pun kata saya berkhianat. Jadi saya pun tak tahu apa label saya sekarang ni kan. Yang paling saya tergelak lah kan, orang cakap YB dah jadi pembangkang. Itu pun saya rasa macam YB masih lagi ahli parlimen. Saya ingat saya pernah dipanggil kan? oleh Perdana Menteri Beliau panggil, dia kata kenapa kami ni beberapa orang, kami ni maknanya saya ahli parlimen keadilan lah ya, yang kadang-kadang bertindak. Saya ingat kita bermula dengan isu kehakiman, pelantikan hakim dan sebagainya. Saya jelaskan pada Perdana Menteri, saya kata, ataupun Presiden parti saya lah, saya kata apakah lebih baik kita sebagai kerajaan menyuarakan concern kita ya. Sebab bila kita menyuarakan concern kita sebab atas ideologi reform kita, atas kefahaman prinsip kita bahawa benda itu betul dan benda itu perlu diperbuat. Dan bila kita mengatakan kita nak buat, bila kita dapat kuasa, kita kena buatlah. Jadi pada saya tak tahu orang lain. Saya kalau saya berbahas bunyinya macam pembangkang, tetapi sebenarnya tak pernah saya mengundi. Saya tidak mengundi apa yang diarahkan ataupun apa yang bukanlah diarahkan, apa yang sepatutnya saya undi. Maksudnya saya tidak against the BBC punya lah kan. Maknanya tak pernah pula saya menyokong pembangkang di dalam undian kan. Tapi saya memang ada banyak occasion yang saya highlightkan concern saya kan. Baik di dalam select committee ataupun di dalam semasa kita nak buat pindaan-pindaan, ataupun dalam konteks perlembagaan kita menyuarakan ataupun menyokong pelaksanaan perlembagaan, contohnya untuk Perdana Menteri 2 Penggal,
ataupun yang baru-baru ni kita cakap bagi kita siasat dulu kan. Tinggal lagi mungkin mereka tak biasalah. Saya rasa budaya itu tidak berapa dibiasakan di dalam parlimen yang matang. Saya harap kami ini tak apalah orang nak cakap apa, tapi saya begitu sedar bahawa kita nak bawa budaya parlimen yang matang. Ya. Kita boleh berdebat, kita boleh orang kata don't have the common sense, common issue to discuss, but actually at the end of the day kita ada satu kesatuan bersama untuk bagaimana pihak kerajaan mengutarakan apa-apa perkara itu. Dah memang kami punya platform Dewan Rakyat kan. Jadi di Dewan Rakyat lah kami berbahas. Okey. Jadi dekat sini pun saya tengok ramai jugalah sebenarnya yang menyokong YB jugalah. Yang dia kata harap sabar kan. Saya sabar. Saya sabar lama dah kan. Banyak kali saya sabar sebab saya yakin setiap apa yang berlaku tu ada hikmahnya. Ada hikmah dia kan. Dan ada juga orang yang cakap YB ni memang orang lama PKR. Yelah kadang-kadang ada penonton yang dia tak tahu kan. YB masuk PKR berapa YB? Dia kata orang lama PKR sampai hati dengan orang boleh buat macam tu kan. Saya rasa daripada awal penubuhan PKR saya masuk. Oh, maknanya YB dah lama. Saya daripada jawatan saya hanya sebagai ahli jawatankuasa di Shah Alam. Wanita kita buka kita buka cawangan-cawangan di Shah Alam. Masa tu Shah Alam ni dia bergabung dengan Kota Raja. Shah Alam ada tiga. Kalau nak cerita sejarah saya boleh cerita lah. Saya tak tahulah ketua bahagian ataupun ketua cabang Shah Alam sekarang ni kan tahu ke tak semua cerita pasal Shah Alam. Saya rasa saya lebih tahu kan. Nanti kita buat yang tu episod lain lah kan. Lepas tu saya boleh petik ataupun tunjukkan siapa nama-nama orang yang awal di Shah Alam. Lepas tu bagaimana saya terlibat di peringkat pusat. Saya meniti semua kepimpinan ni. I think saya ni kalau orang suruh saya buat. Tapi kalau orang saya nak pergi cium tangan semua tu minta maaf lah. Saya rasa kalau orang rasa saya berkemampuan bagi tugas, saya akan buat sebaik mungkin. Kalau saya kata saya tak boleh, saya tak ambil kan. Jadi itu kod ukuran lama dia tu kot kan. Jadi sebab tu saya kata saya teliti. Saya bukan main politik cakap kosong, tak kan. Saya berapa kali di dalam dalam parti ni saya nampak banyak benda yang tak betul saya suarakan. Akhirnya saya rasa tanggungjawab saya adalah menyuarakan kan. Keputusan saya tak ada kontrol semua sebab saya bukan orang yang paling atas kan. Jadi bila saya mati nanti mungkin Allah tanya saya, apa yang awak dah buat, paling tidak saya kata saya telah menegur kan. Ataupun saya telah sumbangkan. Dan saya cakap tak payah ungkit. Saya tak pernah ungkit saya lama saya patut dapat peruntukan contoh kan. Kalau saya lama saya lah jadi menteri contoh kan. Saya tak pernah ungkit benda tu kan. Saya kata itu kalau rezeki tu dah bukan rezeki kita. Tak apa, tapi yang saya ungkit adalah kalau saya tidak menyumbang apa-apa. Itu saya takutlah katakan. Okey, alhamdulillah. Kalau anda nak tengok lagi komen-komen lain, anda boleh tengoklah, sebenarnya banyak sangat ni kat sini anda boleh tengok. Jangan lupa follow FB YB Rozak Ismail, subscribe YouTube. Okey, terima kasih banyak-banyak YB luangkan masa dengan YouTube channel Rakyat Bijak ni. Dan insya-Allah saya sendirilah secara peribadi saya doakan semoga YB boleh menyelesaikan ni rakyat Ampang ni macam-macam kan. Orang duk minta, duk tanya dekat pejabat tu kan. Doakanlah ya supaya saya dapat kumpulkan dana. Dan insya-Allah dengan dana yang ada nanti kita akan very transparent bagi tahu tentang siapa yang akan dapat kita bagilah. Saya harap juga saya nak puas hati semua orang. Saya kata kalau apa saya sebut tadi, adalah pihak-pihak Masjid Surau pun bagi tahu WhatsApp saya ada juga, bersabarlah YB semua. Saya kata insya-Allah kalau dana saya dapat, saya kata kalau daging tu besar banyak kita sama-sama lapar kan. Tapi kalau dana tu sikit kita dapat macam kata kalau daging macam mana dia punya istilah, kalau banyak sama di lapar, kalau sikit sama di cicak. Macam itulah. Jadi
maknanya insya-Allah saya akan tetap bagi, tapi banyak sikit tu terpulang pada dana sumbangan anda semua insya-Allah kan. Alright, terima kasih semua. Sekian, semoga kita berjumpa lagi. Sekian Wabi, terima kasih. Terima kasih semua, anda semua telah bijak dalam perkara ini. Cuma Wabi saya terperasan. Jap last. Saya terperasan buku kat belakang ni. Ni manual pilihan raya. Alright. Garis panduan yang ni Wabi buat ke? Ini Jawatankuasa Pilihan Raya Pusat JPRP. Kita ada manual. Okay. Zaman saya dalam Jawatankuasa dulu, kita ada banyak manual pilihan raya lah. Yang sebenarnya saya bersyukur Syam, sebab saya dihantar pergi khusus untuk pilihan raya ni seluruh dunia saya pergi insya-Allah, tapi taklah orang kata semua setiap negeri kan, setiap negara. Tapi sebenarnya manual ni sebenarnya lah yang sebenarnya kalau saya rasa kalau setiap anggota parti mengikuti perkara ni, insya-Allah dia akan ambil bahagian di mana yang ada. Saya rasa tak akanlah tempat kita tu kalah begitu saja kan. Jadi saya rasa saya di antara yang betul-betul memanfaatkan perkara ini. Jadi roadmap tu Putrajaya ni saya rasa tapi kita dah pergi buktikan. Dah buktikan dah pergi ke Putrajaya. Sekali dah kena sekat. Saya ingat kempen saya kan. Tak habis lagi kita kan. Saya ingat kempen saya di Parlimen Ampang. Masya-Allah pergi ke Ampang. Tu kenapa kan? Saya kata saya niat saya adalah sebab saya tengok buku ni, saya ingat roadmap tu Putrajaya. Masa tu terlepas saja kerja kan. Saya masa tu pun saya bukan diminta bertanding peringkat parlimen. Jadi bila saya bertanding di Ampang, saya berjanji dengan orang Ampang, menangnya kita di Ampang adalah 1 kerusi untuk di Putrajaya kan. Maknanya memang niat kita nak jadi kerajaan pada kita itu. Jadi saya telah pun melaksanakan janji saya kan. Dah sampai pun Putrajaya. Sampai dah Putrajaya. Jadi tak ada isu saya ni mengkhianati sesiapa. Itulah. Okey, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.